luar jangkaan kan, sebab daripada 6 bulan jadi tinggal 4 bulan. Nama saya Haji Saiful Bahari. Dah hampir 12 tahun saya bersara. Nama saya Hajah Nur Aisyah. Memang suri rumah tangga sepenuh masa. Dalam research saya hanya tengok dalam TikTok. Daripada situlah saya mula dapat maklumat tentang NS. Saya dapati bahawa NS sajalah yang mampu mengendalikan projek yang kami cadangkan itu. Ditambah pula layanan pihak MS memuaskan hati. Setiap apa yang kita ada masalah, kita boleh terus pada pihak MS, tak ada masalah. Alhamdulillah lah, setakat ini segala perancangan yang dirancang mengikut jadual, tepat pada waktunya, dan rumah ini pun saya rasa memanglah sesuai dan seronok rasanya bila kita dapat mendudukinya. Perasaan makcik memang seronok lah, luar jangkaan kan, sebab daripada 6 bulan jadi tinggal 4 bulan dah siap. Seronok sangat, nak masuk rumah baru. Kalau tunai tu makna kita tak perlulah buat pinjaman. Kalau pinjaman ni lama nak kita habiskan. Memanglah kita puas hati daripada mula, daripada staf layanan, stafnya pun semuanya baik-baiklah belaka. Daripada mula-mula saya pergi pejabat jumpa Encik Hafiz dulu pun layanan. Kemudian kita pun ada berhenti kejap, ya, berhenti lama juga. Masa itu saya pun tak sihat. Tu kita sambung balik kan. Kita sambung balik perbincangan kita. Akhirnya sampailah hasrat dan cita-cita kami. Perbincangannya pun bagus, sebab harga rumah yang dulu tu pun dia tak bawa ke depan. Macam tahun 25 punya harga dengan 24, kami dapat harga 24 tahun 24 pasal kami dah datang awal. Cuma sakit je kita sekejap. Dan ada peluang untuk kita pergi memilih masa nak pasang tile. Semua tu itu kita ada peranan di situ. Kita boleh memilih ikut selera kita kan. Apa yang kita nak kita dapat. Dari segi reka bentuknya memanglah kita rasa cantik. Dia cantik. Bahagian bilik master bedroom tu sesuai dengan kami. Kita rasa selesa. Saya memanglah mengusulkan kepada sesiapa pun, kita rasa yakin dengan PNS Ivory, dan kita rasa hasilnya pun, finishingnya pun kemas. Memuaskan hati. Memuaskan hati.